Betul lah saya nak akan ambil pukul 5 pagi. Kalau naik pukul 7 lagi. So kami daripada Tin Hotel Aeropolis naik shuttle bus, buat decision naik pukul 5 pagi, terus ke Tin Hotel KLIA. Dan lah ni tengah bergerak ke departure hall lah. So boleh kita akan minum dulu kan, solat dulu sebab sebelum subuh lagi ni. Dan kami nak ke departure hall lepas tu. Okay, see you there. Okay, pengembaraan bermula. So flight yang kita naik ya. Hi, morning. Hi. Okay. Jom. Morning. 30 yang. Duduk belakang-belakang. Okay, terima kasih. Bye. Okay. Jom. Duduk yang. Kami tiba di mana? Lombok International Airport. Okey, kami dalam perjalanan nak pergi tempat parkir motor. Sebab nak pergi ambil motor lah. Saya dah booking motor ni sebelum datang ke Lombok. Jadi kita akan berjalan sedikit lah untuk ke tempat parkir motor ni. Okey, agak jauh lah kalau nak ikutnya. So ambil angin jalan. Let's go. Ini tunggangan kita selama 6 hari di Lombok. Urusan dokumentasi. Urusan dokumentasi bersama Mas Ferry. Mas Ferry dari Ivan. Kita sewa dengan Ivan Trans Lombok. Ya, ini company yang provide untuk sewa motor. Ivan Trans Lombok. Ya. Terus. Ini tunggangannya. Berhenti saat Indomaret. Oh, cakap apa yang? Saya tengok kat TikTok apa yang sedap. Oh, buat daripada ke TikTok. Daripada roti ni sedap. Mana? Roti coklat. Ambil je. Apa ni? Untuk isi perut je dah. Yang penting ada halal. Ni lah. Okay, so kalau kat Siam kita pergi 7E. Kalau dekat Indonesia kita cari Indomaret. Apa yang sedap ni di sini. Okey. So ada macam-macam. Hai. Ini ayat apa? Wah, sedap tu.
Okay, kami berhenti start dekat Indomaret ni, dekat Lembang. Okay, so kami on the way nak ke Sekotong. Kita makan tak lah, makanan ringan. Okay, tu motor yang kami sewa untuk perjalanan tadi daripada airport. Kami masa dengan apa, tunggu motor sampai daripada pejabat trans tu apa, lebih kurang setengah jam jugalah tunggu. So kita pun bergerak menuju daripada bandara dah, menuju ke Sekotong. Okay, so kami berada di kawasan Sekotong dalam perjalanan menuju ke mana ya? Ke Sekotongnya tempat penginapan kami malam ni lah. So ini antara rest area daripada untuk apa? Geng-geng yang naik motor lah. Ya betul. Tengok helmet dah. Okay, so itu pelabuhan pelabuhan Sekotong Lomban Lembar itu mereka pergi ke Pulau Bali dan sebagainya. Okay, so see you dekat tempat penginapan kami malam ni pula. Ya. Kita kat mana ni? Sakura Cafe. Sakura Cafe Lombok. Tapi Lombok tu spesifik ni kat mana? Sekotong. Kenapa? Sekotong. Okey, kita berada di Sekotong. So, kafe yang baru di baru buka bulan Jun. Okey, so bolehlah cuba siapa yang berada di Sekotong. Sekotong ni tepi laut lah. Tapi kita tengok dulu servis ni macam mana. Kita berdua atas jalanan, angin berbisik, bintang berkelupaan, roda berpusing, hati bergetar, mengejar mimpi bersama ke akhir zaman. Langit luas jadi saksi, janji cinta di setiap destinasi. Dari kota ke desa, gunung ke lautan, setiap detik jadi kenangan. Bersama di atas X-Max, meluncur bebas tanpa batas. Setiap jalan cerita kita ukir jadi memori